Alright, Assalamualaikum. Hari ni kita ada Almira datang untuk tukar ni filter gearbox. Dia kata dia tengok video saya. Jadi dia dah insaf lah, dia nak tukar auto filter gearbox ni itu. So hari ni saya nak cerita kenapa kita perlu sangat tukar benda alah ni. Satu, dia adalah penapis lah. So kalau kata kotoran-kotoran yang degil tu kan, dia tapis lah. Sebab jaring-jaring dia kecil kan, jadi bolehlah menghalang daripada habuk-habuk besi tu masuk ke sistem gearbox anda. Jadi selamatlah gearbox tu. Jangka hayat dia pun panjang. Kalau kata tak ada filter ni, mungkin pakai setahun dah rosak jahanam lah kereta tu. Betul ni, bila kita nak buka dia tanpa kita tukar filter ni, tanpa kita buka benda alah ni, hanya tukar minyak saja, kita akan buka di bahagian sini, betul. So skru ni bila kita buka, dia akan tumpahlah minyak tu kan. Kita tak akan dapat minyak keluar sepenuhnya. Maksud saya benda tu tak keluar habis sebab apa tau. Korang nampak ni penghalang dia. So minyak dalam sini masih ada tau. Kita hanya keluar kat sini je. Walaupun buka benda alah ni, sini masih ada, masih tinggi. Nampak tak? So minyak yang lama-lama tu bertakung kat dalam ni. Jadi kita tak dapat nak keluarkan sepenuhnya minyak. Jadi bila waktu kita buka benda alah ni, dia akan tumpah semua. Sebab itulah biasa kalau kita tidak tukar benda ni 3 liter biasa. Kalau dah tukar benda ni, korang kena standby lagi 1 liter untuk minyak dia. Sebab apa? Sebab dia dah tumpah habis dah. Macam gitu Jadi pentingnya, kalau kata minyak lama duduk kat sini, lepas tu nak setiap kali servis kita tak tukar lagi benda ni, masih juga minyak yang kotor kat dalam ni. Kalau korang buat benda alah ni, korang tukar benda alah ni, jadi minyak tu tumpah habis. Barulah cantik masuk minyak yang baru. Macam gitu geng. So sekali korang tukar ni, so next tak payah tukar lagi auto filter ni. Lagi sekali tu baru korang tukar benda ni. So maknanya tukar benda alah ni 40,000 km. 40,000 km mileage korang dah sampai, tukar. Macam gitu. Sebab apa? Sebab kita nak jaga jangka hayat gearbox. Orang lain boleh pakai sampai 15-20 tahun, korang 10 tahun dah rosak. Sebab apa? Sebab korang tak alert benda ni. Macam gitulah geng. So kat dalam ni dia ada magnet. Ini magnet. So abuk-abuk besi dia akan melekat-lekat sini dulu. Abuk besi melekat kat sini. Kalau kata dia dah tak boleh nak menampung, masih ada filter ni. Tapi tak cantik kalau dia terlepas daripada sini, jangka hayat kereta pendek. Sebab apa? Terima minyak yang kotor. Macam gitu lah. Alright, siapa nak buat benda alah ni, nak tukar auto filter, boleh datang ke KG Speed Auto Garage. Alright, korang boleh, kalau ada masalah, nak pertanyaan apa-apa, boleh WhatsApp dia saya geng. Share kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik, jiran-jiran sebelah rumah. Alright, Assalamualaikum.